sedang menyaksikan Jagoh Rakan Muda, inisiatif hebat daripada Kementerian Belia dan Sukan terus kepada belia negara. Sebelum kita ke cabaran final, sekarang ni kita nak borak-borak santai sikit dengan 3 tim finalis kita. Tim yang terkuat setakat ni lah sepanjang program ni, apa yang saya nampak, tim hijau. Kenapa? Sebab diorang sepanjang program ni, diorang konsisten berada dekat tempat pertama, dekat Tadom Hill, dekat Menara Kuala Lumpur. Betul. Mantap. Mantap katanya. Yes. Itu jawapannya adalah betul. Yes. Let's go. Ikut strategi masing-masing. 2, 1. Let's go! Yes, masa tamat daripada kumpulan hijau. Gajah hijau mendunia. Ini baru bakal. Tim Gajah Hijau merupakan tim ranking yang pertama untuk episod kali ini. Sekarang kita berada di perkarangan Menara Kuala Lumpur. Takkan nak panjat? Nak panjat ke? In 3, 2, 1, go! Let's go! Every boy take 2, every girl take 1. Everyone at least take 1 sandbag to the top. Every girl take 1. Nampak rules dia. 然后走到一半的时候，我只能把那沙袋甩上去，然后用那沙袋的力量带我上去吧。Push. Try push. Tower run. Thank you. I can see you. Come on. 1 minute. 1 minute. Banyak diucapkan kepada pasukan hijau dan merah. Saya nak tanya Justin, apa formula awak, tim awak ni sentiasa sukses? I think that lah is I see my teammates all as a leader. Wow. Hebat. Tim merah dekat belah sana, kadang-kadang on top. Alamak. Kadang-kadang tak berapa nak top. Agak pantas. Masing-masing mempunyai strategi masing-masing. Wow. Sebab kita akan try like few more times untuk masukkan bucket yang betul. We try. We actually forgot that we just have to masukkan dekat ada tu. Kaki tali. First kali, jangan tamak. Jangan tamak. Sebab cabaran-cabaran sebelum ni kan, kita orang buat silap challenge utama, kita orang aim the big one. Weh, banyaknya. So, it's always tamak kan. Hunger boleh, tapi kadang-kadang apa yang kita plan tu tak seperti yang kita rancang. Yes, jangan tamak all over. Tim kuning. Yes. Yang mana ini merupakan tim underdog. Sebab kalau nak ikutkan tim ni, nyaris-nyaris tersingkir untuk episod yang lepas. Kuning dan biru. 2 pasukan, hanya 1 akan ke final. Apa letak dulu? First of all, kena ingat, underdog belum tentu kalah. Dah banyak spot dah, semua underdog pun ada yang menang. Kita buat all out je lah. Yes. Sebab dah sampai final. Jangan underestimate Jangan underestimate. Nak taruh. Go. Juara untuk Jagoh Rakan Muda adalah